Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua boleh dengar lah saya punya suara. Okey, seperti mana yang saya cakap dalam feed saya tadi, saya nak bercerita hari ni tentang pandangan saya kenapa Robinson tutup. Okay, before that, macam saya kata semalam lah, saya nak buat disclaimer. Apa yang saya cakap hari ini adalah sebagai pendapat saya, pandangan saya sebagai seorang usahawan yang dah lama berkecimpung dalam bidang keusahawanan, tak lebih daripada itu, dan berdasarkan kepada ilmu yang saya ada lah. Okay, I think 31 hari bulan 10 baru ni, kita semua tengok dalam surat khabar, first kali news yang mengatakan Robinson Singapore tutup. Selepas 160 tahun berada di Singapore, Robinson tutup. Begitu juga the next day Star pun keluar statement, keluar berita mengatakan Robinson Malaysia pun tutup. Ada dua je branch Robinson Malaysia, satu dekat Mid Valley dan satu lagi saya tak ingat kat mana, pun tutup. Kenapa saya nak cerita pasal Robinson? Sebab Robinson ni ada satu kenangan nostalgia pada saya. Sebab kampung saya lah Singapore. Jadi saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, masa saya bawah umur 12 tahun macam tu, bila saya balik kampung, orang kata pergi ke Robinson ni adalah satu benda yang seronok kan. Sebab masa ketika itu kita tak adalah shopping mall yang besar-besar macam sekarang. That was in the 70s lah, tahun 70-an. Jadi bila saya balik kampung, jumpa nenek saya di Singapura. Jadi saya, orang kata bila pakcik saya ke apa ajak saya pergi Robinson, saya seronok tau. Jadi Robinson ni adalah macam satu nostalgia pada saya. Dan okey, selepas 160 tahun dia tutup. Jadi okey, saya nak kongsikan pendapat saya lah kenapa benda ni berlaku. Jadi sebenarnya benda ni berlaku bukan sebab COVID-19 sahaja. Kalau kita baca berita tu, dia kata penutupan Robinson ni disebabkan oleh COVID-19. Maknanya pembeli dah tak datang kedai. Sebenarnya trend pembelian di mana orang datang ke shopping center ataupun datang department store besar-besar ni, trend pembelian ni sebenarnya dah lama berubah. Dia dah lama berubah sebab adanya kedai-kedai online semacam Amazon contohnya di Amerika. Bukan saja di Amerika lah, Amazon sekarang ni dia jual barang seluruh dunia. Cuma di Malaysia dia hard sikit penghantaran barang dia. Jadi kalau kita tengok contoh Amazon, apa yang Amazon telah buat, dia telah, nak kata dia, yelah orang marah dan sebagainya tentang Amazon, tapi kita tak boleh nafikan Amazon telah berjaya menukar ataupun berjaya memberi kemudahan kepada pelanggan-pelanggan kan. Jadi instead of pelanggan tu perlu beratur pergi ke kedai dan sebagainya, mereka hanya pergi ke Amazon, masuk komputer, klik, pilih apa yang dia nak, lepas tu barang tu pun datang ke tempat rumah mereka. Jadi trend ni sebenarnya dah lama berlaku. Dan even sebelum pandemik ni, situasi ni berlaku, kedai-kedai besar contoh macam Toys R Us ada, kalau kita ingat di Malaysia pun dalam masa 10-15 tahun dulu Toys R Us ada kedainya di Subanjaya, tapi sekarang pun dah tak ada kedai tu. Di Amerika pun Toys R Us dah tutup. Jadi ini menunjukkan bahawa kenapa Toys R Us tutup, sebab Toys R Us kalah kepada pembelian online. Jadi di Amerika juga, apa yang Amazon telah buat, Amazon telah basically tutup banyak department store di bandar-bandar, tak kisah bandar besar ke bandar kecil, dia dah tutup department store. Jadi sebenarnya trend ni dah berlaku lama, cuma di Malaysia ni trend ni tak ketara sangat, dan dia ketara masa kita kena pandemik COVID-19 ni, di mana kita terpaksa duduk rumah. Jadi bila kita terpaksa duduk rumah, sama ada di Malaysia ataupun di Singapura, jadi itu menyebabkan trend pembelian pelanggan berubah. Okay? Jadi saya punya pendapat lah, salah satu sebab utama
Robinson ni tutup ialah kerana trend pembelian pelanggan-pelanggan pada masa kini, kan. Dan apabila mereka menganalisa orang kata profit and loss, kewangan yang ada pada mereka, jadi mereka come to a conclusion that hari ni orang dah tak nak datang ke kedai membeli barang, mereka hanya nak beli barang melalui online. Okey, macam saya kata tadi, walaupun Amazon tak ada di Malaysia dan di Singapura tak sehebat di Amerika ataupun di Barat, tapi kita pun sekarang ni ada beberapa platform online yang mana tak kurang hebatnya macam Amazon. Contohnya Lazada ataupun Shopee. Jadi pandemik COVID-19 ni dia sebenarnya mempercepatkan penutupan kedai-kedai konvensional ni. Okey, kenapa saya nak bercerita pasal Amazon ni dan apa kaitan dengan kita sebagai seorang usahawan? Okey, kita melalui satu fasa di mana kita tutup semua bisnes kita, ini PKP lah selama 3 bulan. Dan pada ketika itu semua kita perasan bahawa setiap barang yang kita beli, yang kita nak beli, kita boleh order online. Dan kita pun tahu pada ketika itu order online daripada Lazada, Shopee meningkat mendadak sekali. Okay? Tapi apa yang berlaku lepas tu, selepas habis kita punya PKP 3 bulan tu, jadi kita leka balik tau. Kita rasa macam consumer punya pendapat dah berubah, tahu tak? Jadi kita rasa macam dah balik macam biasa. Kita boleh, sebagai seorang peniaga, kita rasa consumer akan datang balik ke kedai. Tapi apa yang berlaku, kita kena balik PKPB kali ni. PKPB kali ni dia bukan tutup kedai sama sekali, tapi dia boleh berniaga. Tapi walaupun dia boleh berniaga, tapi trend pembelian orang ramai masih lagi kepada cara lama. Okey. Jadi benda PKP ni satu benda yang kita tak boleh kawal. Sama ada dia kena PKP ke, dia kena PKPB ke, benda tu memang tak boleh nak kawal. Jadi sebagai seorang usahawan, kita kena peka benda ni. Hari ni kita kena PKPB. So kita harap PKPB ni boleh selesai dalam masa yang terdekat. Tapi kita pun tak tahu berapa lama kita akan kena PKPB. Ni saya cerita pasal orang di Klang Valley lah. Mungkin luar Klang Valley dia untung sikit lah. Tapi kita pun tak tahu berapa lama kita punya PKPB ni akan kekal. Mungkin akan bertambah lagi. Tapi katakanlah kita punya PKP pun akan ditarik balik. Kita tak tahu berapa lama lagi adakah benda ni akan datang balik. Sebab COVID-19 ni adalah satu situasi yang mana selagi tak ada vaksin, selagi tu benda ni akan berjangkit. Jadi cuma apa yang saya perhati sekarang ni pendapat saya lah, mungkin ada orang tak setuju dengan saya. Saya perhati sekarang ni masih ada lagi, okeylah kalau seseorang tu dah memang ada kedai, dia dah buat retail, dia terpaksa adjust dia punya retail business. Tapi apa yang saya perhati sekarang ni, masih ada lagi usahawan-usahawan kita ni buka kedai baru seolah-olah macam dia tak rasa trend pembelian consumer ni dah berubah. Jadi yelah, imagine nak buka satu kedai baru, tak kisahlah apa kedai tu, kalau setakat kedai runcit lah, kalau kata kedai runcit kita nak buka, investment yang kita ada dengan sewa, kalau tingkat bawah tu kalau tak ada 4-5 ribu memang susah cerita lah, dengan sewa, dengan renovation, dengan stocking, nak stok barang kan. Jadi kadang-kadang saya pun pelik juga bila benda ni berlaku kan. Sedangkan kita tahu trend consumer hari ni dah banyak ke online, tapi masih ada lagi saya tengok usahawan kita ni sanggup keluarkan duit untuk buka kedai-kedai yang konvensional ni. Jadi bagi saya ini adalah terpulang lah. Kalau mungkin dia ada duit banyak tu, bagi saya terpulang lah. Tapi kalau orang macam Robinson sekalipun setelah 160 tahun di Malaysia, mereka boleh tutup, apatah lagi orang yang baru berniaga kan. Jadi bagi saya, nak tak nak kita kena peka dengan situasi consumer yang dah berubah cara pembelian dia. Jadi kita kena fikirlah hari ni macam mana kita nak reach pada customer kita. Nak tak nak kita terpaksa terima model
perniagaan yang dibuat oleh syarikat-syarikat macam Amazon atau syarikat Shopee atau syarikat Lazada. Kita kena terima. Orang kata kita tak boleh jual barang kita jual perabot, kita jual katil, kita jual almari, macam mana nak jual online. Tapi bagi saya, kalau kita buka Lazada hari ni, kita klik katil, ada je Lazada ada katil kan. Cuma ada nak beli bateri kereta pun boleh kat Lazada. Jadi bagi saya, kalau sesiapa yang dah ada perniagaan, tak kisahlah jual ke perabot ke, jual tayar ke, jual bateri kereta ke apa ke, perlulah hari ni dia ada satu platform juga untuk dia boleh jual online. Tapi sesiapa yang paling penting, kalau sesiapa yang baru terfikir nak berkecimpung dalam perniagaan, di mana dia rasa macam dia nak ikut cara konvensional, nak mana dia nak buka kedai, saya rasa dia kena berhati-hati, fikir masak-masak betul-betul kan, sebab trend pembelian pengguna hari ini dah berubah. Dan saya tak pastilah setelah keluar begitu banyak duit tu, maka kita punya bisnes ni boleh maju. Okey. Jadi itu saya punya pendapat lah, macam saya kata awal tadi, ini pendapat saya sebagai usahawan. Jadi terpulanglah pada orang nak dengar tak dengar, sebab ada orang yang mungkin tak setuju dengan saya. Dia rasa macam kalau nak buka perniagaan, kita kena buka kedai, kita kena letak barang-barang kita kat kedai. Tapi bagi saya, hari ni kita kena ambil kira perubahan trend pembelian pelanggan dan juga situasi COVID-19 yang kita tak tahu berapa lama akan ada. Adakah benda ni akan selesai tu, kita pun tak tahu. Maknanya dua perkara ni kita kena tengok. Satu, trend pembelian pelanggan kita, dan yang kedua, trend keadaan COVID-19. Dan sebagai seorang usahawan, kita kena berhati-hatilah dengan cash flow kita, duit yang kita ada, supaya kita tak habis kan. So itu sajalah saya punya live hari ni. Jadi itu sajalah. Sekian. Siapa ada komen, bolehlah komen kat live saya ni. Okeylah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.